Dia seorang profesor daripada Universiti Islam Antarabangsa datang menjumpa dengan anak. Dia tak boleh tidur, malam-malam tak boleh tidur. Ni profesor ni, dia kata macam mana nak suruh tidur? Dia kata saya kena makan ubat tidur dulu baru saya boleh tidur. Anak kata bila berjumpa dengan anak kata anak tak nak supaya amalkan ubat ni lagi. Anak kata macam mana? Zikir macam mana? Baca doa. Kan Rasulullah SAW ajar kalau kamu tak boleh tidur juga, mulut kamu kena sebab apa dia? Allahumma gharatin nujum wahadatil uyun antal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum ihdi layali wa anamu aini. Rasulullah SAW ajar doa. Kalau tak boleh tidur, bila sahabat-sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni sukar nak tidur ya Rasulullah, aku ni payah nak tidur ya Rasulullah, macam mana nak buat ya Rasulullah? Rasulullah kata baca doa ni, Allahumma gharatin nujum, wahai Tuhan yang menjaga segala bintang-bintang di langit, wahadatil uyun, yang menenangkan segala mata-mata orang lain semua dah tidur dah ya Allah, antal hayyul qayyum, kamu ni pula hidup dan tak mati-mati ya Allah. Maksudnya antal hayyul qayyum, baca doa ni, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ya Allah yang kamu tidak pernah rasa mengantuk dan tak pernah tertidur. Ihdi layali, tolong tutupkanlah mata aku ni, tolong lapangkanlah malam aku ni, wa anamu aini, pejamkanlah mataku ya Allah. Anak tak nak baca panjang ni kan ramai pula tertidur kan. Doa yang dibaca nak sebutnya, anak sendiri anak ingat lagi. Apabila ajar saja pada profesor ni, dia buat dan dia diamalkan. Alhamdulillah berhenti dia makan ubat tidur. Maknanya apa dia? Betul doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah ajar pada kita ni, baca doa ni memang betul. Dan anak sendiri pun kalau payah suka nak tidur, baca doa tertidur terus. Allah bagi pada diri kita dipanggil keyakinan kita yang besar dengan doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ingat lagi ada seorang orang besar jugalah, apabila seorang hamba Allah dia telefon pada anak lebih kurang pukul 2 pagi, telefon minta ustaz datang ke hospital UM. Apabila datang ke hospital, kenapa? Ayah saya ni dah 3 jarum dah dicucuk ni, so tidur dah 3 hari tak tidur, 3 hari tak tidur dah. Dia kata 3 hari tak tidur ni, kalau cucuk juga yang keempat ni memang jadi bahaya lah pada dia. Dia minta merayu sangat, anak pun akhirnya anak datang juga lah. Dia tak boleh tidur, kita pun tak boleh tidur dia jadi. Kita pun datanglah kerana sian sangat orang. Bila datang ni tengok dia tak boleh tidur, masuk je dia tengok muka anak, ustaz terus dia, ayah dia tak boleh ni, tak boleh tidur. Anak masuk, anak kata kenapa pakcik tak boleh tidur? Dia adalah title dia ni, kenapa tak boleh tidur? Dia kata saya tak tahulah kenapa tak boleh tidur. Teringat balik zaman-zaman komunis dahulu, dia sebut, teringat ubi kayu, teringat, dia kata macam-macam gaya, dia kata tak boleh nak tidur. Anak kata begini lah, anak sebut pada keluarga dia yang perempuan yang tak tutup aurat ni, anak kata keluar dulu, anak sebut yang tak tutup aurat ni keluar dulu, anak nak baca doa sikit, anak sebut. Anak pun letak tangan atas kepala dia, letak tangan, doktor ada ni, anak letak tangan atas kepala, anak baca doa ni, baca ayat kursi je. Anak kata pakcik ikut, tuan ikut sama, dia pun ikut. Waktu mana dia ikut je, kemudian anak baca doa, Allahumma gharatin nujum wahadatil uyun. Tak sempat habis lah baca doa ni, dah berdengkur dah orang tu, berdengkur terus. Ni nak sebutnya gambaran apa dia? Memang bukan hebat kita, tak, hebatnya doa dan hebatnya Allah. Kita tak ada hebat langsung, berdengkur, berdengkur. Anak pun baca lagi. Anak pun panggil anak-anak lelaki dia, mai. Anak panggil, letak tangan atas kepala bapak ni, anak kata jangan lepas dia terbangun tak tahu, anak kata. Anak sebut demikian. Dia pun basic, ustaz kena sampai pagi esok ke? Sampai pagi esok, anak sebut demikian. Padahal bukan kena sampai pagi esok pun, cuma saja kita nak paksa anak tu biar rasa hargai seorang bapa. Anak sebut demikian. Masing-masing jaga, jangan lepas tangan atas kepala, jaga. Doktor tanya, ustaz lepas pada anak keluar je, ustaz baca doa apa dia? Doktor tu salin pula doa yang diajar oleh Rasulullah ajar. Maknanya apa dia? Zikir ni menenangkan hidup.